Ada seorang budak buah BSPM minta nasihat bisnes. Dia nak buat bisnes, dia tak nak kerja dengan orang lah. Pertamanya aku ni bukanlah ada bisnes company besar pun. Aku just hustler je lah, self-employed kan, enterprise. Mengikut tips aku, kau kena tengok apa benda yang kau ada dan kau boleh jual. Contoh paling senang, masa universiti dulu aku ada banyak benda-benda yang aku dah tak pakai. So aku try jual, tengok laku tak laku. So bila kau boleh jual barang-barang yang second hand kan, yang pre-love ni, kalau laku boleh habis semua, makna kat situ kau dah ada unlock satu skill menjual. Dan barulah kau pergi ke step 2, di mana kau cuba jual apa benda skill yang kau ada lah. Sebab skill dia tak pakai modal. Aku tak suka barang yang ada modal ni nak kena jual, susah. Macam aku dulu, aku belajar software engineering kan, bahagian IT. Dan aku buat lah freelance untuk buat software development dengan website development. Of course lah, kau masuk universiti kau mesti kena pandai main komputer kan. So aku dah tahu cara nak guna Excel, cara nak guna Google Spreadsheet. Jadi aku buat juga freelance data entry. Freelance ni kalau kata kau nak main local pun boleh. Kau try email mana-mana company kat Malaysia ni, tanya dia ada tak benda-benda freelance data entry contohnya. Cumanya kalau kau main kat dalam market Malaysia, murah lah. Mungkin satu job data entry yang mungkin 1000 data kau boleh dapat dalam RM50-60 ringgit. Jadi nak banyakkan income kau ni, buatlah online. Tu yang aku guna Fiverr. Kalau sekali kedai $50-60 dah banyak tu, dah kat berapa ratus tu dapat sekali job. Itulah dia step dia, nak test market dulu kan. Sebab aku tak nak nanti kau berniaga entam buta, lepas tu lagi tak jadi dan kau give up lah. Better kau test dulu benda tu dalam skala yang kecil. Kalau dah okey, barulah kau besar kan. Kata adik ni nak belajar cara nak buat freelance data entry, boleh klik link kat profile, tekan kit freelance data entry lah untuk belajar dengan aku.